tadi adalah posisi badan lah. Betul, waktu memukul. Tak boleh terlalu ke depan, terlalu ke belakang daripada posisi bola. Okey, untuk cadangan, kita ambil aspek yang simple iaitu teknik bayangan untuk yang pertama. Macam mana teknik bayangan? Tanpa lantai, tanpa apa-apa sebarang pegangan, kita just imagine sahaja bagaimana. Semua tangan buat macam ni dulu. Kita dalam workboard ni ada 3 pegang asas kan, sama ada baseball, overlapping atau interlocking. Jadi kat sini tak ada apa-apa syarat untuk teknik pegangan masa nak buat. Kita boleh je pilih mana-mana teknik yang sesuaian dan selesai. Cuba buat teknik pegangan baseball untuk bayangan. Untuk overlapping masuk dan interlocking bau klik. Okey, faham kan? Untuk memastikan pegangan kita ni sama ada betul ataupun salah, kita akan guna sekiranya contoh tak ada mallet, tak ada mallet, tak ada apa-apa alatan, kita boleh guna sebagai pipe ataupun kata pengatur selagi mana dia sesuaian dan dia lebih kurang mallet, tak kisah apa-apa pun alatan tu. Saya nak kamu load dah dan tunjuk teknik pegangan baseball sebelum kita nak buat ayunan dekat-dekat. Atas lagi, ke bawah ni. Untuk yang pertama, macam mana pukulan jarak dekat nak kita pukul, cara dia. Ada berada belakang bola dan posisi balik kita sebelah selalu dengan bola yang kita nak pukul. Kita ambil bola dulu. Sini, dia sini lah. Pukulan kan. Kita nak membuat pukulan kaki bukan dominan lah. Mesti selari dengan bola yang kita nak pukul dan kesesuaian untuk semasa muka adalah kita ambil jarak bola untuk memastikan keselesaan sebelum memukul. Jadinya saya anggarkan lebih kurang 2 kaki ke belakang, 2 langkah ke belakang. Okay. Sahabat, ikut ketinggian pelajar tu sendiri. Kalau pelajar tu tinggi, jadi dia memerlukan jarak yang lebih berbanding pelajar yang rendah. Okay. Pukulan yang pertama adalah kita nak mengajar tentang pukulan jarak pendek, iaitu kita ambil step jump 5 hingga 7. Macam mana 5 hingga 7 tu berlaku? Okay. Keadaan bersedia dan 5 7 pukul ke 5. Itu adalah pukulan jarak pendek. Okey, saya nak saya punya student cuba buat bayangan ke? Ya, bayangan. Pergi kat bola masing-masing. Ambil bola. Okey. 7 5. 7 5. Okey. Itu adalah teknik ayunan jarak pendek menggunakan alatan bukan mallet. Sebenarnya kita menggunakan alatan yang seakan-akan ataupun olokkan mallet, iaitu kita menggunakan kayu hoki. Okey, sekarang ni saya memberikan peserta kayu hoki untuk buat pukulan olok-olok. Okey. Peserta boleh menggunakan teknik 7-5 untuk buat pukulan jarak dekat dan pastikan semua berada di sekitar kaki. Okey. Okay. Buat pukulan pertama.
pasti bola sampai sini untuk pukulan jarak pendek. Okey, go, satu. Okey, good. Kan buat pukulan tapi daya pencuitan bola tu kurang. Sebab apa? Mungkin hayunan dia kurang kuat. Okey, untuk just ni boleh cuba. Okey, untuk pukulan just ni ada cantik dan tepat. Sebab apa? Pukulan daripada maki pertama ke maki dua adalah bertepatan daripada ni bola. Okey, untuk yang seterusnya adalah penggunaan mallet yang sebenar. Peserta diberikan mallet untuk membuat pukulan. Okey, ambil balik sebelah. Untuk teknik step yang ketiga, peserta akan membuat pukulan menggunakan mallet. Memandangkan tidak kami tak ada bola, jadi terpaksa menggunakan bola hoki. Okey. Okey, boleh buat pukulan yang pertama. Okey. Good. Okey, just ni yang kedua. Okey, cantik. Itu sahaja untuk teknik pukulan jarak dekat. Sekian, terima kasih.